Pernah tak tuan-puan terbayang satu hari nanti harga emas tiba-tiba keluar dekat berita, dekat website, kawan-kawan semua bising. Weh, harga emas hari ni dah mencecah 1,000. Logik ke? Bagi saya sangat possible sebab pada tahun 2000 dulu 1 gram hanyalah RM30. Pada masa tu tak ada siapa pun sangka yang harga emas hari ni akan naik sampai lebih daripada 10 kali ganda. Harga hari ni tuan-puan dah pun mencecah RM534. All time high tuan-puan. Orang mesti cakap, uish happynya mereka, harga emas dah pun naik yang paling tinggi. Mesti untung banyak kan? Okey, ada betul dan ada juga yang tak betul. Siapa je yang tak happy kalau dia ada simpanan emas yang banyak dan harga emas telah pun naik dan dia untung. Tapi dia happy bukan sebab dia untung. Dia happy sebab dia masih mengekalkan kuasa beli. Sebab kuasa beli dia kekal. Mesti hampa terfikir kan macam mana? Macam mana pula dah untung tapi kuasa beli kekal? Okey, kat sini saya bagi contoh mudah. Pada tahun 2000 dulu, 1 kilogram emas berharga bernilai RM30,000. Yang mana RM30,000 pada masa itu boleh beli sebuah rumah. Dan hari ini harga emas 1 kilo berharga hampir RM500,000. Dah cecah RM500,000 dah pun. Dan RM500,000 tu masih mampu beli sebuah rumah. Maksudnya, kekayaan seseorang ni bila dia simpan dalam bentuk emas, kuasa beli dia kekal. Bila dia simpan dalam bentuk emas, bukan duit dia semakin bertambah, tapi dia kekalkan nilai. Sebab apa? Harga barang naik, harga rumah naik, harga tanah naik, tapi harga emas pun naik. Apa yang simpan emas ni, kekayaan dia bukan bertambah, tapi kekayaan dia kekal sebab dia win. Sebab itulah tuan-puan, bila simpan emas ni kena konsisten. Sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Sebab apa yang tuan-puan simpan tu, insya-Allah lagi 20 tahun akan datang, tuan-puan masih lagi mampu beli apa yang tuan. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Follow for more tips. Kalau anda yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link dekat bio saya. Saya akan bantu anda sampai akhirnya anda ada 1 kilogram emas. Okey?